Nepal tengah huru-hara. PM tumbang, rumah ahli politik dibakar, isteri bekas PM mati, 13,000 banduan lari daripada penjara, tentera ambil alih kuasa. Bunyi macam drama Netflix. Tapi Plato dan Aristotle dah explain dah pola macam ni 2,400 tahun lepas. Plato kata politik ni ada kitaran. Mula dengan aristokrasi, dipimpin golongan terbaik, bijak, patriotik. Turun jadi demokrasi, kuasa tentera ambil alih. Lama-lama jadi oligarki, segelintir elit kaya pegang kuasa, rakyat makin ditindas. Rakyat bangkit, lahirlah demokrasi, kuasa balik ke rakyat. Tapi bila demokrasi rosak, jadi tirani, kuasa mutlak di tangan satu individu. Aristotle setuju, beza hanya pada istilah, ada versi baik dan ada versi menyimpang. Polybius tambah, bila demokrasi hancur, jadi holokrasi, mob rule, pemerintahan oleh kemarahan massa. 2008, Nepal buang sistem monarki, jadi republik demokratik. Harapan tinggi, rakyat fikir demokrasi akan bawa stability. Tapi dalam 17 tahun, Nepal tukar kerajaan berkali-kali. Parti bergaduh sesama sendiri, PM tukar hampir setiap tahun, rasuah jadi budaya, nepotism makin menebar. Anak-anak pemimpin politik ataupun diorang panggil Nepo Kids tayang kekayaan di media sosial, kereta mewah, parti eksklusif, sementara rakyat struggle cari kerja. Gen Z jadi generasi yang paling kecewa sebab mereka lahir selepas monarki jatuh, tapi masih hidup dalam sistem yang rosak. Itulah textbook oligarki, kuasa segelintir elit, rakyat diketepikan. Ogos 2025, kerajaan umum larangan lebih 20 platform media sosial macam Facebook, X, YouTube, TikTok. Alasan rasmi, syarikat tak daftar ikut undang-undang. Tapi bagi anak muda, ini jelas cubaan tutup mulut rakyat. Walaupun larangan tu cepat-cepat dibatalkan, damage dah jadi, kemarahan meletup. Gen Z turun ke jalan. Mereka kata cukup sudah, tolak korupsi, tolak nepotism, nak peluang yang adil. Yang menariknya, ramai terinspirasi dari protes mahasiswa Indonesia. Original, Solidarity, Vibe Nusantara dan Himalaya ni sama. Generasi muda lawan elit lama. Plato panggil ni transisi dari oligarki ke demokrasi rakyat. Dalam masa 48 jam, Nepal bertukar jadi medan perang. Sekurang-kurangnya 19 orang terbunuh, ada laporan kata lebih sampai 30 orang. Bangunan kerajaan termasuklah parlimen dibakar, lebih 13,500 panduan meluluskan diri dari penjara ketika kacau bilau. Isteri bekas PM Jalanath Kanal Rejalaksmi Citaraka terbunuh bila rumahnya dibakar perusuh. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Bishnu Paudel jadi target crowd. Ada video tunjukkan dia ni lari lintang pukang, baju tu koyak sampai terjun sungai nak selamatkan diri. Akhirnya KP Sharma Oli 4 kali jadi Perdana Menteri terpaksa letak jawatan. Ini textbook holokrasi, mob rule. Rakyat pegang kuasa tapi tanpa arah, hasilnya kekecauan ataupun dipanggil anarki. Bila kerajaan tumbang, tentera bergerak, kawalan ketat di Kathmandu, parlimen dikawal, perintah berkurung diumumkan. Media antarabangsa kata tentera ambil alih kawalan keselamatan, bukan sekadar standby. Inilah fasa demokrasi dalam teori Plato. Kuasa tentera menggantikan demokrasi yang gagal. Tapi persoalan besar, adakah tentera nak kekal atau sekadar jadi penjaga sementara? Dalam kekacauan ini, rakyat mula cari harapan baru. Nama yang naik adalah Sushila Karki. Beliau bekas Ketua Hakim Negara, wanita pertama pegang jawatan itu dalam sejarah Nepal. Beliau dilihat bersih, bebas dari jaringan elit yang korup. Generasi muda angkat Karki sebagai simbol reset button, seorang hakim jadi pilihan, bukan lagi ahli politik. Analogi anime dia macam dia ni bukan hero flashy yang main pedang, tapi sensei bijak yang muncul di saat genting. Kalau dia jadi interim leader, ini boleh jadi langkah ke arah aristokrasi sebenar, dipimpin golongan terbaik, bukan elit busuk. Protes ini unik sebab dimotori Gen Z. Mereka guna TikTok, Telegram, Discord untuk organize. Mereka bukan sekadar marah pasal media sosial, mereka tuntut hak pekerjaan, integriti, masa depan. Mereka lahir selepas monarki tumbang. Mereka tak ada nostalgia raja. Bagi mereka, demokrasi bukan sekadar slogan, tapi mesti deliver result. Inilah kali pertama rakyat muda Nepal rasa ada collective power. Soalnya, bolehkah tenaga ini kekal atau akan padam bila tentera masuk? Nepal ada 30 juta rakyat, diapit dua gegasi iaitu India dan China. Lokasi strategik, sumber alam melimpah, potensi jadi negara transit perdagangan, pelancongan, malah jadi buffer state penting. Tapi tanpa reform institusi, semua itu terbazir. Kalau Gen Z berjaya tukar protes jadi sistem, perlembagaan baru, institusi bebas, peluang ekonomi adil, Nepal boleh jadi model demokrasi baru Asia. Tapi kalau gagal, mereka mungkin masuk terus ke tirani. Kuasa dipusatkan semula kepada satu individu atau tentera. Kitaran Plato dan Aristotle bukan sekadar teori buku teks. Nepal hari ini buktinya. Dari oligarki ke demokrasi rosak ke holokrasi, sekarang demokrasi tentera. Apa langkah seterusnya? Adakah Nepal mampu lahirkan aristokrasi bersih melalui tokoh macam Sushila Karki atau jatuh ke tirani? Sejarah tengah ditulis dan kali ini penanya ada di tangan Gen Z.